Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak ceritakan tentang supply and demand. Kita cerita konsep dulu. Okey, cuba anda bayangkan, anda pergi dekat pasar ke ataupun pergi pada dekat Yongbik ya. Dekat Yongbik contoh. Contohnya tiba beras tu stok beras tu sikit. Okey. Bila stok beras tu sikit, contoh pada beras ya. So harga tu akan naik. Sebab apa akan naik? Sebab demand. Okey, demand orang agak banyak, masa ramai orang nak beli, tapi stok terhad. Jadi harga tu akan sikit lepas naik. Itu bahagian asas pada demand. Asas pada supply pula ialah apabila barang tu dah terlampau banyak, dah ramai orang nak jual. Okey, ramai nak jual. Jadi bila dijual, harga tu akan jatuh. Bila ramai sangat nak jual ni, harga tu akan jatuh. Itu adalah beza supply and demand. Maksudnya, supply adalah tempat penjual, penjual, dan demand adalah tempat permintaan. Itu bahasa Melayu lebih kurang lah supply and demand. Okey. So, teknik ni sebenarnya ramai trader guna. Sebenarnya tak kisah trader apa, forex ke, saham ke, kita gunakan untuk detect dekat mana entry yang terbaik dan ramai orang, bukanlah ramai orang ramai juga yang tahu supply and demand, tapi maksudnya big player, market maker pun dia akan tengok supply and demand tu untuk masuk position. So itu saja perkongsian saya tentang supply and demand sebagai konsep. Nanti saya akan cerita detail daripada supply and demand dalam chart, supply and demand dalam candlestick, dan sebagainya lah. Nanti saya akan cerita, saya akan cerita dengan detail. Tapi ini adalah pengenalan tentang supply and demand saja. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.